Tahniah kerana anda telah berjaya membuka akaun free trial. Okey, jadi sebelum anda pergi explore semua benda yang ada dekat dalam Benadik ni, apa benda anda perlu buat? Benda yang pertama adalah untuk setting profile bisnes anda. Jadi itu pertama anda perlu buat dan kemudian anda boleh pergi explore. Okey. So, untuk setting profile bisnes anda perlu pergi kepada setting. Okey, di bahagian bawah ni, tab paling bawah sekali. Dan apabila anda pada setting, tab yang pertama business profile, di sini anda perlu update maklumat tentang perniagaan anda. Okey, anda perlu masukkan logo. Okey, nama friendly business name adalah jenama anda. Legal business name adalah mungkin anda punya enterprise ataupun senarai berhad ataupun berhad suka hati. Okey. Sebabkan ini adalah orang kata apa, fake business. Okay. Jadi anda masukkan business email, phone number business anda. Okay. Phone number ni adalah phone number yang akan anda gunakan untuk register, iaitu mungkin phone number anda. Jadi anda masukkan business phone anda. Okay. Branded domain, nanti anda akan tengok dalam domain punya tutorial. Business website kalau ada, dah beli, letakkan siap-siap. Okay. Niche business anda apa? Car detailing contoh. Car detailing service. Currency business anda MYR, Malaysia Ringgit. Okey. Dan anda tekan update. Selepas anda sudah siap bahagian ni, anda pergi seterusnya kepada business information. Tulis jenis bisnes anda, limited liability company atau sole proprietorship, industri adalah automotive contohnya. Isikan ID other. Okay. So registration type senarai berhad, bahasa Melayu pun tak ada masalah. Okay. Registration number masukkan contoh. Okay. Dan di mana bisnes anda operate, letak sahaja di Asia. Dan yang ni anda kena update. Okay. Kedua, anda perlu update. Seterusnya, nombor 3, anda perlu update business physical address. Isikan semua ni bergantung pada alamat anda punya operation sekarang. Okey, time zone yang penting. Anda perlu gantikan dengan time zone tempat anda. Okey. Dan anda update. Ingat, kena tekan update setiap kali anda dah letakkan sesuatu. Okey. Dan yang last sekali adalah authorized representative. Masukkan nama anda sebagai ataupun PIC kepada akaun anda ini, supaya jika apa-apa jadi, kami boleh hubungi tim Benadik, boleh hubungi terus authorized representative untuk kita bertanyakan lah. Okay, so masukkan nama, nama last name, email dia, position dia dengan phone number dia, dan anda tekan update. Jadi itu adalah perkara penting yang anda perlu buat dahulu di dalam business profile anda. Bahagian lain nanti kita akan go through dalam tutorial yang akan datang, yang berkaitan nanti. Alright, so jumpa anda lagi di video akan datang. Bye.